2002 lebih kurang dalam 6 tahun lebih, nak masuk 7 tahun. Kita tengok bahagian bawah dahulu. Ini adalah store. Ini adalah bilik yang dekat bawah. Tandas dia lah. Assalamualaikum dan selamat kembali ke NHA Journey. So hari ini saya buat vlog sahaja untuk proses pindah rumah lah daripada rumah yang kena banjir sebelum ni ke kawasan taman yang lebih tinggi sedikit lah, yang jauh daripada kawasan banjir. InsyaAllah tak ada apa-apa lagi, rumah selamat, family selamat, barang selamat insyaAllah. So kita tengok dulu untuk proses pindah rumah. Banyak yang saya tinggalkan untuk rumah, aircon. Ni barang-barang dia lah yang mungkin nak bawa ataupun nak buang. Ini mungkin saya nak ambil ataupun tinggalkan kepada owner baru. Ni adalah keadaan dia lah. Ini kawasan dia. Dan kita akan pergi ke bahagian dalam. Ni sebanyak pindah rumah, banyak barang lagi. Ni adalah rumah yang saya beli dulu pada tahun 2019 lebih kurang. Saya masuk masa COVID 2002 lebih kurang dalam 6 tahun lebih, nak masuk 7 tahun. Kita tengok bahagian bawah dahulu. Ini adalah store. Ini adalah bilik yang dekat bawah. Tandas dia lah. Kita pergi ke bahagian dapur. Ini adalah kawasan dia. Yang ni sudah buat dah dengan wife dulu. Untuk kabinet white dengan ni lah black. Yang ni sinki yang sebelum ni lama dahulu. Ni tempat untuk letak dia punya untuk Adobe lah. Dia ada banyak extension yang saya tambah dan saya minta dulu. Dekat sini dapur ni memang banyak extension. Tak ada risau untuk owner baru. Ni dan bahagian belakang dia. Banyak juga barang yang mungkin kita buang dan macam mana, tengoklah macam mana nanti. Kita pergi ke bahagian atas. Yang adalah keadaan dia. Kita naik ke bahagian tingkat 1. Maksudnya tingkat atas lah. Banyak barang lagi. Kita pergi ke bahagian bilik sebelah dahulu. Dia adalah bilik anak perempuan saya. So kita akan angkat sikit-sikit. Yang mana kita angkat yang besar dahulu, yang berat dahulu. Yang selebihnya kita akan plan nantilah. Tengok macam mana. Ni adalah ruang dia. Dulu tempat ni saya buat konten. Sikit ada PC dekat sini. Yang ni saya dah ni lah, move out lah untuk pindah keluar. Ini adalah bahagian tepi dia. Dan kita akan tengok ke bahagian master bedroom. Master bedroom agak besar juga. Ini adalah tandas dia. Semasa pindah rumah saya buat video dahulu untuk macam cipta kenangan. Dah lama dekat sini kan, dalam lebih kurang 6 tahun lebih, dah masuk 7 tahun. Kalau tak banjir saya taklah. Cuma sekarang ni macam keadaan memaksa juga disebabkan orang cakap inilah kawasan dia belum lagi yang betul-betul buat kita pun tak tahu macam mana keadaan musim hujan, musim banjir kilat dan sebagainya. Allahualam, kita tak minta, cuma ini kita kena backup lah kalau boleh. Kalau dapat jual rumah tu better tengok macam mana lah keadaan dia, tengok rezeki macam mana, insyaAllah. Dan kita akan tengok itu je lah untuk konten pindah rumah. Dan saya akan buat konten lagi. Dah lama tak buat konten untuk tengok macam mana keadaan yang clear semua sebelum kita handover kepada owner baru. Itu saja untuk cerita hari ni ataupun vlog hari ni. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe NHA Journey. Semoga kita dimurahkan rezeki dan dimurahkan urusan selalu. Amin ya alamin.